Alamak, dia cakap dia lari gila. Intan. Jaga tangan dia. Aku nak pergi, aku takut. Macam mana? Aku tak boleh pegang, haram gila. Kejut. Kau kan macam mana? Kita ni nak buat detik 12 malam. Bang, jangan sebut. Okey, kita ni nak buat detik 12 malam. Detik 12 malam ni korang, kita punya paranormal ni tak ada macam paranormal sangat. Kita just nak dapat suasana-suasana malam. Gini parah tak normal. Suasana sejuk-sejuk ni di bulan-bulan mengambang tu. Kita tak boleh gelak, kita kena ni seram. Seram. Okey, seram. Okey, Seram. Serius. Tolong Kak Intan Tolong Okey. Kak Intan leher dah macam tu. Saya tak nak cakap banyak. Dapat dosa banyak lah. Cuma Kak Intan leher dah macam tu. Jadi Kak Intan kena bagi kerja sama lah. Kak Intan lagi gini tu. Nak suruh pandang kiri, dah macam ni lah. Tapi kan, apa-apa pun, hai. Oh. Sorry batuk saya tak siap. Okay, kita tak bagi intro lagi kat orang. Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay, so sekarang, macam korang dah tahu, aku adalah Ikmal Nur dan ini adalah Ilham Nur. Dan ini adalah Intan Anja. Jauh sangat Intan Jai ni. Intan Anja. Pada akak-akak jerung yang tak mengenali Akak Intan, untuk peminat-peminat lama Hikmah dah kenal Akak Intan ni. Kak Intan ni biasanya akan ada waktu kita orang punya sesi para tak normal. Ya, sebab apa? Aku tak tahulah dia menipu ke apa. Para tak macam- normal. Siapa tak normal tu? Ikmal tak nak cakap siapa, tapi korang boleh komen di bawah. Macam tu. Tapi cerita dia gini, okey, Kak Intan ni biasanya dia akan ada dekat dalam segmen ni sebab orang kata dia agak berpengalaman. Betul. Dan orang kata dia tak adalah macam lemas semangat macam Ikmal dengan adik Ikmal sangat. Ya. Gitu. Tengok Oh, segar. siapa yang lemah semangat? Aduh, sakit tengkuk aku. Cuba lagi. Dia sakit tengkuk. Lebih lagi sekarang esok pergi kerja gini. Esok aku cuti. Cuci. Ya. Okey. Tak tahu lah mana aku hebat dia sebenarnya. Tapi dia macam ni lah, okey. Kak Intan ni orang kata sangat sporting dan dia tahu sebenarnya apa yang dia nak buat. Dan hari ini bulan tak berapa mengambang sebenarnya malam ni. Orang kata macam malam-malam orang kata nak mendung, nak hujan. Betul. So kita akan berjalan malam, okey, dekat area Kuantan ni. Sekarang ni memang sebenarnya kita nak buat detik 12 malam. Tapi sekarang pukul berapa? Pukul 2 pagi dah. Tengok ni. Jam aku salah. Apa yang kau kacip sangat kau ni? Jam aku rosak. Macam mana pula jam kau boleh rosak? Aku tengok sini pun tak nampak. Cover sikit. So tanpa basa-basi, kami sekarang berada di salah satu. Kak Intan jangan pusing. Kak Intan jangan pusing. It's okay. Dia tumpah lalu je. Teruskan. Aku kadang-kadang tak tahu Kak Intan ni kadang-kadang adakah dia betul nampak ataupun tak Ya. Kak Intan ingat? Ingat. Tapi apa-apa pun untuk episod kali ni, disebabkan pukul 1 pagi dah kita dekat dengan pantai. Belakang ni pantai sebenarnya. Kalau ada dengar apa-apa, Kau ni je. kau balik sekarang. Kau rantap tudung kau balik sekarang. So, apa-apa pun, jom kita mulakan berjalan malam di sini. Siap. Okey. Apa yang okey? Okey, so kita dah lama dah tak berjalan malam ni. Kak Intan depan lah sikit Kak Intan. Aku kena jaga Kak Intan. Saya risau Kak Intan ni dengan leher macam tu kan. Betul. So cerita dia, so sekarang kita ada dekat satu tempat yang di mana kita tak boleh beritahu tempat tu Ya, apa. betul. Rahsia. Rahsia gatal pula ada nyamuk. Sebenarnya apa benda kita nak buat sebenarnya malam ni? Tak, sekarang ni kan kita punya topik adalah detik 12 malam. 12 tengah malam kan. Itu apa yang kita nak buat sebenarnya kat sini? Aku tak faham. Sekarang ni kita kena explore. Mal. Sekarang ni kita nak buat apa? Aku tak tahu lagi kita nak buat apa. Aku tak tahu arah tuju kita ke mana. Nak kena campur juga ke? Oh tak payahlah Kak Intan, Kak Intan kesian pula. Kesian pula Kak Intan ni nak cangkung. Saya tak tahu sebenarnya kita nak buat apa Kak Intan kat sini. Korang nak masuk sini, hari ni nak buat apa? Detik 2 pagi. Bukan 2 malam. Ya, tak kisahlah 2 pagi ke 12 malam ke. Cerita dia macam ni. Apa yang akak kan dah lama juga kat Kuantan kan? Okey. Apa yang akak rasa macam dekat tempat ni tu, yang akak rasa macam okey, cerita ni memang aku je tahu yang kat tempat ni, kat tempat yang kita ada sekarang ni, yang berdekatan dengan laut dan ada taman rekreasi dekat sini. Ya, dia berdekatan dengan tasik juga. Kak Intan. Cerita pasal hari tu Kak Intan. Nak tahu? Baru lagi fresh Baru korang. lagi fresh cerita ni. Masa tu kita orang buat konten, tahu tak? Kita orang ternampak ada satu derbaga.
Kak Intan. Kak Intan. Kita punya suara terlampau kuat Kak Intan. Aku kau ni kan Intan Salwa tu ustazah saya. Intan Salwa tu ustazah saya. Kak Intan tolonglah Kak Intan. Saya ni dah lah kejap lagi nak balik seorang. Lepas tu saya nak terkencing. Assalamualaikum. Oh, marah. Bang. Ni apa tu? Kau dengar tak tadi? Aku pun dengar juga. Ni apa? Macam ada bunyi tu. Hah? Something wrong. Kak Intan, handphone siapa? Maaf, handphone saya bunyi. Tapi macam ada bunyi sesuatu lah. Macam kat belakang kedai tu. Ya, saya pun dengar benda yang sama. Ya Allah, bismillah. Okey Kak Intan, masih okey? Okey. Adakah kita nak tengok sikit? Boleh kita pergi dekat sebelah Pergi sini. sana Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Lecak Kak Intan tak? jangan berani sangat, Lecak Kak lah. Tak boleh. Lecak. 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 Tunjuk sikit lecak tu. Mana lecak? Oh tu sana. Lecak. Oh, kat sana. Lecak. Lecak. Tak boleh. Tak, Keman dengar macam dekat arah atas-atas pelepah ni. Ada. Lampu? Tengok kat atas. Lampu? Ada. Kak Intan okey? Okay. Saya risau Kak Intan dengan keadaan Kak Intan yang sekarang ni je. Saya tak kisah pasal saya sekarang ni. Kak Intan ni dengan span-span ni. Nak tahu tak, waktu tu ada buat konten fresh lagi. Memang fresh gila. Waktu tu dekat sebalik pokok Ilham kan? Ya, di sebalik pokok belakang kita betul-betul. Ya, betul-betul dekat kita orang punya konten tu kat kamera tu. Dia nampak tau, dia mengintai kita orang dekat pokok. Ya. Kita kat pokok macam ni. Tapi sekarang ni bukan pokok tu dah tak ada. Benda tu tak ada. Tapi Benda tu dah tak ada dah. Benda tu ada atas kepala. Igi boy aigo. Apa benda tu? Apa benda tu? Look at that. Ada orang datang macam meronda je. Oh dia pusing balik kot. Tak. Ni Tak. biasa orang mancing sini ni. Oh mancing. Orang mancing. Biasa air pasang dia orang suka mancing di pinggir pantai. Yang kali kedua, bukan kali kedua, hari yang sama juga, waktu tu juga kita dengan Kak Intan on the way nak balik. Okay, on the way nak balik. Lepas tu betul-betul Ni apa tu? jangan lari. Saya nak terkencing. Aku sumpah aku dengar. Kamera. Diam. Ni tak nak tunjuk. Aku dia dengar something tadi. Kenapa? Sebab tempat ni sebenarnya rekreasi sangat aktif pada waktu siang. Waktu malam kita orang tak pernah tengok lagi lah. Kisah dia, ada satu kisah lah. Tapi pernah dengar tapi tak tahu tahun bila. Ada berlakunya, ada seorang perempuan, tak pasti dia bunuh diri atau apa kat sini. Betul-betul, dia cerita betul Dia dengan kekasih. And then, orang nampak dia terakam, dia duduk kat satu kerusi. Oh, sini banyak kursi ni. Tak tahu kursi mana, dia Sebelah duduk. kau pula kerusi. Malam ni malam mengambang. Kau memang syayatin. Aku cakap kau. Jangan lari. Sabar, jangan lari. Benda tu dia duduk betul-betul orang rakam, memang nampak dia dengan kain putih. Contoh macam tapi tak tahu kursi kat mana, tapi dia jam. Orang kata dia jam. Tak pasti tasik atau pantai. Kisah dia kisah benar tapi tak tahu tahun bila. Remang lah bulu remang. Perempuan tu dia rambut panjang, pakai putih, pakai gown. Dia bukan pakai tudung putih Tak. Bukan tu. Dia pakai tudung putih, dia pakai jersey putih. Lepas tu dia ada baju pakai coy. Anjak! So cerita dia, kita macam cakap tadi, ada orang kena kereta kau. Mana ada? Teruskan. Okay, let's go. Kak Intan mana Kak Intan? Saya sini. Oh ya Allah. Cerita dia aku rasa tak perlu banyak cerita sangat kot. Dia macam kenapa malam ni tak cerita dia macam ni. Selama 5 tahun Ikmal buat paranormal ke paranormal ke berjalan malam ke, Ikmal tak pernah rasa setakut ini. Tak pernah rasa sedih tengok dan memerhati. Faham tak, rasa macam ada orang memerhati. Kita bergerak. Memang ada. Memang nampak. Memang ada. Dia memerhati. Ilham, benda yang sama kita nampak. Ya, waktu kita nak balik keluar daripada jalan ni. Jalan kita tengah jalan ni. Sekarang Betul. Ni first time lah rasa sejuk lain macam
Betul, macam duduk dalam peti sejuk tu. Sebab Kak Intan ni tak selekon dia tak pernah rasa macam ni. Dia tak pernah rasa Dia sejuk lain macam. Lain macam malam ni. Eish. Sebab waktu aku nak balik dengan Kak Intan daripada tempat ni, aku tengok dekat side mirror. Benda tu. apa kat belakang kau? Korek. Korek. Kau nampak kat dalam pokok man, dia ngintai kita man. Dia ngintai kita betul. Kau nampak apa? Dia ngintai kita. Nampak tak ada sebalik tu? Mana? Belakang kereta aku? Dekat penjuru. Apa ni? Nampak dia ngintai. Okay lah, so ini sebenarnya selingan-selingan saja. Sebab Ikmal dah nak ke KL, jadinya nak dapatkan vibe-vibe seram tu balik. Sebab kenapa? Situ. Kita tak nampak ni. Tak nampak ke? Tak nampak sebab lampu kat depan ni cerah sangat Kak. Saya tak nampak apa-apa Kak. Ilham nampak? Saya nampak kereta Ikman je. Dia betul-betul bukan kereta Impan lah. Betul-betul depan kereta saya? Belakang kereta. Jangan semua balik naik kereta aku lah. Bismillah. Aku tinggal kau kat tepi jalan. Kenapa kereta kau menyala? Kenapa kereta kau menyala? Hah? Macam mana kereta kau boleh menyala? Ya, sudah. Boleh tahu. Jangan hidupkan balik sudah. Macam mana kereta kau boleh menyala? Tahu. Hah? Eh. Bang? Lam, Bang? macam mana kereta kau boleh menyala ni? Kak Intan ni tengah baca doa apa pula dah. Daripada tadi aku dengar sumi-sumi je. Kau baca doa apa sebenarnya? Ya Allah Kak. Penat saya nak dengar. Kak, akak okey tak? Kak? Ni kenapa pula dia buka tilam? Alamak kau, aku dah cakap dah. Kau lah ni sibuk nak di sini sangat. Macam mana pula dia boleh buka dekat leher dia tu tak elok lagi. Bang. Tak, ni macam mana? Apa cerita dia? Bang. Tak, ni aku tak tahu kenapa. Hah? Aku dah tak nak lari ni. Tu kenapa? Tak, tu kenapa hilang? Kau janganlah lari gila. Intan. Jaga tangan dia. Hah? Aku nak pergi, aku tak. Macam mana? Aku tak boleh pegang haram gila. Ilham, kau jangan pegang. Takkan nak tumbuk lah. Tu kenapa? Tu mozek tu. Hah? Nanti tumbuk mozek tu. Tak ada kenapa. Aku rasa macam Kak Intan. Ya Allah, ni macam mana? Hah? Kak Intan. Alamak, ini macam mana? Kak Intan. Ilham, aku tak gerti buat apa-apa ni. Kau budak Tafiz tolong aku. Ilham. Kak Intan. Kak Intan. Kak Intan. Tak, Ilham, leher dia tu. Ni apa yang kita patut lakukan? Kau nak buat apa dengan daun tu gila? Jadi dah macam hari tu. Kak, dia memang macam ni. Hah? Dia macam akak boleh pegang dia kan? Saya tak tahu ni Kak. Saya tak boleh pegang. Subhana ilaha illa. Tapi dia cakap ni. Dia sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke dia tengah ni? Sakit. Kak Intan, kau tak boleh tolong. Macam mana? Keluar. Tolong, sakit. Sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Kawan dia je yang boleh pegang dia. Aku tak boleh pegang dia tau. Subhanallah. Allah. Kak. Ya Allah, Kak Intan. Aduh, tu dah aku malas nak bawa dia pergi benda macam ni. La ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Subhanallah, 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 subhanallah. Nak azan tak tu? Kisah aku satu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku tinggal je lah dia. Aku balik dulu lah. Aku hantar dia lah. Masalahnya dia punya leher tu. Dia punya leher. Masalahnya kawan dia tak function masalahnya. Kawan dia sini tak function. Kak kenapa? Weh, dia pegang badan akak. Oh, sakit siap. Ni. Tu akak macam mana? Okey, okey. Ni. Akak okey lah? Okey, okey. Dia marah sebab 2 kali kita datang. Kacau dia. Oh. Kak, saya rasa kena balik lah kak. Balik dulu lah kak. Jangan balik terus. Dah tu kita nak pergi mana? Takkan lagi kelab malam. Okay, so kita ni tamat kat sini Tamat kita